Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum jemput-jemputlah menekan tombol subscribe dan tekan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru dan tanda sokongan anda. Syabas dan tahniah. Ini admin boleh cakap ini satu perkabaran yang baik ya, kepada kesemua penerima sumbangan asas rahmah. Ya, ikuti video ni. Jom. Ada berita baru yang agak baru pada hari ini ianya dikeluarkan ya. Dan ia satu berita yang rasmi yang telah pun dikeluarkan oleh Akhbar Sinar Harian berkenaan dengan senarai baru barangan SARA akan dikemas kini sebelum Ramadan. Jadi apakah yang menarik sangat ni? Jadi untuk info ini Amin nak jelaskan supaya kita mudah nak faham ya. Okay, satu kenyataan telah pun dikeluarkan oleh Setiausaha Politik kepada Menteri Kewangan iaitu Encik Muhammad Kamil bin Abdul Munim ya, tentang perkara ini bahawasanya barangan-barangan SARA ni akan ditambah baik. Okey, seperti di paparannya, Sinar Harian Sungai Petani yang diperkatakan oleh beliau senarai baru barangan keperluan yang boleh dibeli menerusi sumbangan asas rahmah SARA akan dikemas kini selewat-lewatnya sebelum Ramadan tahun ini. Setiausaha Politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata terdapat permintaan supaya barangan keperluan lain turut ditambah dalam senarai keperluan yang boleh dibeli termasuk barangan basah. Admin ulang barangan basah. Dengan kenyataan ini jelas bermaksud pihak kerajaan melalui Kementerian Kewangan bakal menambah senarai barang-barang yang boleh dibeli menggunakan SARA ni, termasuklah barangan basah. Perkara ini dijelaskan oleh Setiausaha kepada Menteri Kewangan, tapi kita kena tunggu info yang berlanjut daripada MOF sendiri tentang barang-barang itu, terutama barangan basah. Amin tak nafikan memang bukan satu, bukan dua, bukan 100, bukan beribu. Maksudnya lebih daripada 1 juta orang berkomen mahu agar barang-barang basah dibenarkan dibeli untuk menggunakan kredit yang masuk dalam market kita ni, SARA. Tak kisahlah SARA bulanan ataupun penghargaan SARA. Jadi dengan berita yang ini berita terkini ini memberi satu benda yang baik lah sebab barang-barang basah di antara barang-barang yang memang menjadi satu keperluan lah. Maksudnya takkan hari-hari kita nak makan barang kering kan, dan bukan hari-hari, bukan setiap bulan kita nak beli beras je kerjanya kan. Jadi boleh dari diselang-seli kan. Contoh pada bulan ni beli barang-barang kering, bulan depan boleh spend untuk barang basah dan berjimat dan sebagainya. Jadi ini mungkin bukan lagi mungkin lah, kalau ada kenyataan macam ni memang akan ada lah bersempena bulan Ramadan dan nak menyambut hari raya maka akan dibenarkanlah nanti menggunakan kredit SARA ni untuk membeli barang basah. Jadi bagi Amin menyambut baik apa yang disebarkan ni, apa yang dikabarkan ini merupakan perkara yang sangat dinanti-nantikan beli barang basah. Jadi tak ada apa yang Amin nak cakapkan semoga ianya berjalan lancar dan SARA tu kita boleh beli barang basah seperti daging, ayam, ikan dan sayur. Barang-barang itu pun keperluan juga sebenarnya. Takkan nak makan barang dalam tin saja, tak siap juga. Semoga jelas. Info terkini segar daripada ladang. Barang-barang basah mungkin dan sangat berkemungkinan akan masuk dalam senarai barang-barang yang dibenarkan menggunakan kredit SARA untuk kita beli. Semoga jelas dengan apa yang disampaikan dan manfaat kepada semua doa yang baik-baik, insyaAllah bulan Ramadan ni adalah yang baik-baik. See you guys in the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.